Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Cik, awak tahu dah kau Gapo, Sah? Gini, regok zakat terus Kelantan tahun ni 8 riyal tu deh. Oh, pahak skala bayar 14 riyal 21 riyal tu, rana pula. Siapa-siapa makan beras mahal kak, boleh bayar regok pilih itu. Ikut atas regok beras hak dia duk makan sokmo tu lah. Lepas tu, nak bayar mana, Sah? Oloh, bayar super skala lah. Kau tutup email mukim atau di kaunter zakat maik. Kalau tak ada kak, dia mau bayar online pun beres. Deh, pakat bayar zakat tu. Kolej Politek Mara Kota Baru kini membuka pengambilan pelajar baru sesi 2025 untuk khusus Diploma Intesel, Diploma Perakaunan, Pengurusan Perniagaan, Pengurusan Pelancongan, Perbankan Islam, Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Diploma Kejururawatan. Minima 3 kredit. Pembiayaan disediakan. Layari www.kptm.edu.my 013-930-8616. Selamat menunaikan ibadah puasa daripada Kolej Politek Mara Kota Baru. Dengan katamu nak pergi umrah pula. Yo, dengan MKM Travels and Tours. Syukur, Mutawih dia jaga kita molek. Semua ibadah kita lancar. Tempat tinggal selesa di Mekah dan Madinah no. Bila mu nak pergi nyok? Ada kosong lagi kau? Aku nak ikut mu jugalah. Pergi dengan MKM Travel and Tour. Mu telefon lah. Rasa ada kosong lagi tu. Mari lagi umrah dengan MKM Travel and Tours. Telefon atau WhatsApp 011-21-9-200 atau 09-7-4-554. Abe, masih basuh punuh. Kita beli baru. Abe, peti sejuk tak beku. Kita beli baru. Abe, gaya ni nak TV besar. Kita beli baru. Ke ada kedai kita. Garanti je, Mak. Ni mesti dah Komoditi Timur. Lah, start lagi awal poso. Siapa kau raya ni? Komoditi Timur ada buat potongnya harga sampai 80%. Di semua cawangan, dia warehouse Komoditi Timur. Pak boleh masuk peradu, belanja dia benar pula. Mari belakang, pakat follow FB Komoditi Timur Elektronik. Siapa ayat kita teh? Ayah dia tu Gapo kak? Allah, nak menyanyi sebentar je. Ni, kicap, cukur, cili sos, tomato, colek ni habis belakang dah ni. Allah, cepat teh. Rasa baru beli je. Toke habis dah. Tak habis guano, moga sedap. Budak-budak ni berhi belakang sekali ligung je pok-pok dia tu. Patu. Patu gilah beli tu. Kalau nak beli, jangan beli hak lain. Beli hak Cak MH Muhammad. Ingat kau tak tu? Alah, ingat dah. Cak apa dia? MH Muhammad. MH Muhammad. Allah, baking teh. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan selamat berpuasa dari Seru nak makan benda hak beriti, cukup rasa lemak, tak masin sangat, tak manis sangat. Makan panah-panah. Gapo dia hotdog. Ya, hotdog wajib cuba untuk berbuka puasa. Rangup di luar, lembut di dalam. Makan panas-panas. Padu. Jom ke hotdog Tanah Merah dan Perak 12 Kota Baru. Dibuka dari 3 petang hingga 8 malam. Hubungi 018-986-5728. Sebab hotdog ya, bukan hotdog. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Berwakaflah agar hidup berkat, pahala pasti berterusan. Jom berwakaf dengan wakaf tunai Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dengan mengunjungi kaunter wakaf Maik atau layari wakaf.e-maik.my. Sumbangan wakaf tunai Maik layak mendapat potongan cukai. Semoga Allah merahmati sumbangan yang dihulurkan dunia dan akhirat. Saham akhirat, berwakaflah walau sedikit. Advansia, pengeluar racun dalam subsidi SIPP bersama Madacop, sentiasa berkesan mengawal pelbagai rumpai, penyakit dan serangga dalam penanaman padi. Sila guna racun dengan cara yang betul dan berhemah untuk hasil yang tinggi. Selamat berbuka puasa diucapkan kepada muslimin dan muslimat daripada Advansia dan Madacop.
Jom adik kakak, kita pakat pergi jalan dan balik raya naik bas Express Perdana. Lalu dia dari Kelantan ke seluruh semenanjung Malaysia. Express Perdana ada bah baru 90 unit dan seat VIP 2+1. Lebih panjang dari biasa, lebih luas dan lebih selesa. Tiket boleh dapati di website ataupun WhatsApp je. Tagline dia, bas warna-warni nombor pelik ribu-ribu. Realisasikan destinasi anda. Express Perdana mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh rakyat Malaysia. Ya, apa duk nengung tu? Abang, ya ni tinggi benar lah nak buat umrah kita. Ni banyak dah tok rajin lagi sampai ke Baitullah. Ajak nak buat surprise kau je. Kemarin abang kita tanya dah di Ar-Rahmah Travel Cawangan Kota Baru. Dia kata hotel dekat je dengan Masjidil Haram. Siapa-siapa hok daftar 5 orang sekaligus, Ar-Rahmah Travel tiket kereta api laju percuma dari Madinah ke Mekah. Ya kau abang, tok sabarnya ayah nak pergi. Ya, jadi siapa-siapa hok berminat nak buat umrah, hubungi Ar-Rahmah Travel Kota Baru 012-990-1772. Berumrahlah ketika muda. Ar-Rahmah Travel mengucapkan selamat berbuka puasa. Frekuensi kami sudah berada di tempat anda. Fasilitas 97.3 MHz. Kelantan FM. Hai orang Kelantan, jom beraya dengan bulan bintang tahun ini. Kita ada lebih 70 warna untuk sewa pilih. Ada baju Melayu slim fit, tailor fit, teluk belanga, baju kanak-kanak dan untuk seluruh keluarga. Saiz 10 ada sampai 8XL. Tak muat lagi, tak tahu dah. Tahun ini juga ada bermacam-macam campuran petuang untuk set awak. Set awak boleh singgah di butik Bulan Bintang Wakaf Cik Ye dan stokis yang sah. Bulan Bintang, Bulan Bintang, Bulan Bintang, Bulan Bintang. Weh, makmu nampak segar molek dah Pak Susi. Nampak boleh nyaku dah. Dia buat mana? Buat mananya ayahmu? Anak dia beli jus Masyrik Gamak Gold. Masyrik Gamak Gold? Oh, Masyrik Gamak Gold bagus untuk kesihatan dalamnya. Dia juga luarai kuat ke sendi-sendi tulang dan sakit-sakit tubuh. Mampu juga tingkatkan daya ketahanan badan dan bui tenaga yang berpanjang ni. Dah boleh sebotol makmu. Kita pun nak segar juga. Semakin hari semakin sihat dengan Masyrik Gamak Gold 019-939-2786. Menunggu apa tu Kak Ma? Merindu suasana di Raudah. Hari tu ada nampak iklan umrah daripada KJ Emas Travel and Tours. Banyak package hok dia tawarkan. Kedai dia ditunjuk depan Pasar Raya Maidin. Package hok dia tawarkan ialah package peribadi, package 50 meter, package ekonomi, package pelancong yang lain pun ada. RM990 je Ma. 20 terawal hok daftar akan dapat potongan sebanyak RM500. Daftar je di talian 017-495-5545. Kembara suci para pencinta. Ingat umrah, ingat Kijang Emas Travel and Tours. Kau berasa nak hadiah raya lah ke bini kahwin. Pergi dekat Emas Adu Batini tu. Reka betul comel-comel. Nak ukin apa pun boleh. Murah-murah. Kenalah dengan bajet tu. Emas Adu Batini bukan emas celuk kok. Memanglah emas celuk. Reka bentuk dia seputih dengan ada kedai emas. Ikut peredaran masa lah ni. Orang pakai Emas Adu ni nak buat janggut je. Buat tukar-tukar desain bagus. Lagi pula ni ada promosi. Beli 500 percuma gold bar 999. Hot tu lah nak buat nyipennya. Yalah juga nak buat janggut pakai Emas Adu Batini. Nak buat nyipen kita sipai gold bar. Kok-kokan. Yes, lalu di Jalan Sultanah Zainab sebelah UOB Bank Kota Baru Kota Meja ataupun WhatsApp je di 0128542401. Ramadan penuh hikmah, rumah lebih ceria bersama Hikmat Ikhtisas. Hikmat Ikhtisas, kedai perabot pilihan ramai kini menawarkan diskaun istimewa Ramadan untuk semua jenis perabot. Penghantaran percuma seluruh Kelantan. Koleksi eksklusif dan terkini, set sofa, meja makan, set bilik, almari dan banyak lagi. Hikmat Ikhtisas menyediakan pelbagai perabot untuk sekolah, asrama, hotel, homestay dan pejabat. Hikmat Ikhtisas 0114999540 atau kunjungi kami di Pasir Tumbuh. Puasa bukan hanya menahan dari rasa lapar dan dahaga. Mulai Ramadan kita puasa. Puasa di bulan Ramadan. Puasa jalankan ibadah. Miskin dan kaya kita berpuasa. Puasa itu sehat, puasa itu nikmat melatih kita sabar dan amarah. Puasa, mari puasa. Kelantan FM mengucapkan selamat berpuasa.
Abang berasa nak beli mah baru lah. Baru cakap beli hari tu. Wah raya lah pula. Abang hari tu ada dengar Bonda Elise Gold tu ke jual mah saja. Memel lah bagi mah cuci mah nak telinga pun boleh situ. Nak buat tabungnya mah pun boleh. Loh ni ada promosi beli 3 bahagian bajet dengan RM2,000. Yo, kau pernah dengar ada buat potongnya 5% juga untuk setiap pembelian mah. Tapi mana kat kedai dia? The best kalau mendengar Raja Sakti Kota Jembah Kota Baru. Bonda Elise Gold 0116940538. Bonda Elise Gold, lambang kasih sayang anda. Ingat bling-bling, ingat Bonda Elise Gold. Ramadan bulan keberkatan. Masa terbaik untuk merealisasikan impian anda di ATH Group. ATH Group. ATH Group. ATH Group. Kami bina bukan sekadar rumah, tapi harapan. Selamat berbuka puasa dari ATH Group. ATH Group. ATH Group. Untuk warga Kelantan dan kawasan yang sewaktu dengannya. You dream, we build. Darling, bau gapo ni? Wak. Oh, cika darling rupanya. Telionya tak nak. Kata nak buka puasa pani. Padu pula dengan dia sandwich. Bukan sandwich biasa-biasa. Barang premium kata. Hei, cika darling bukan sekadar gempak je deh. Barang ngapu sekmo Wajib mai terah dekat HQ kita di Pasir Tumbuh dengar cawangan KB. Selamat berbuka puasa lah peminat cika darling dengan sandwich tu deh. Setiap gigitan macam mimpi yang manis. Chicken darling pula tak main-main. Ngaju. Dah lah bagi kosmetik saya habis dah untuk gaya. Sayang, siapa orang baca kan ada. Macam-macam barang kosmetik ada. Founder pun comel marilah kita pergi beli situ. Pergi beli barang RM100 ke atas akan dapat VIP member 10% dan cap hotel bertuah duit raya percuma. Bunyinya ada 2 cawangan kedai di Kota Baru dia bacok. Cuma kedai dia hok dibacok dulu pindah ke Bandar Baru Jerawat. Dah lah ni. So lagi dilanjuri KPTN Lembah Sirih ataupun Wejah Sepora bacok. Suka abang dengar cawangan-cawangan ni. Dah ekap apa abang? Selamat berbuka puasa bersama Sepora Bacok. Ikuti Titi Sepora Bacok. Syukur sangat-sangat lah sejak duk minum kopi Jackie Love Mok Sumur ni. Poso-poso pun rasa segar. Tok rasa letih. Sekalo gak tok ada separuh hari tok cakap doh. Besar konok selebing je. Mok ayuh pun boleh kita kahwih tahun ni. Anak-anak pula ambo bui minum kopi Jackie Love Kit. Produk ni keluar terbaru Mok Sumur. Jadi molek lah tak ada sung letih popok dia. Semangat di sekolah tu. Minum 1 sachet masa sahur. InsyaAllah segar pah petih. Sihat ceria, kaya pasti bahagia bersama Mok Sumur 011-6959-8588. Lima waktu semuanya cepat berlalu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ku mau jannah, jannah, jannah. Pakai baju dari sutra, gelang emas mutiara. Kelantan FM, di mana jua? Ramadan Karim. Mudah bahasa Senekiro, itulah kedai emas Seri Ayu yang sudah beroperasi selama 16 tahun yang menawarkan beli emas terpakai, harga tinggi dengan emas berkualiti tinggi. Temui kedai emas Seri Ayu di Pasir Mas, Tanah Merah, Pasir Putih dan Jertih. Kedai emas Seri Ayu memberikan tambahan reka bentuk mengikut kehendak pelanggan. Yang paling penting, jurujual terbaik mudah bahasa Senekiro. Kedai emas Seri Ayu 013-201-8559. Selamat berbuka puasa dari kedai emas Seri Ayu. Nak beraya dengan kereta baru? Jom ke Nasrul Premium Pasir Tumbuh Kelantan. Dengan setiap pembelian kereta, anda berpeluang dapat emas hingga RM10,000. Ya, emas untuk anda. Bukan itu saja, kami juga tawarkan waranti 6 tahun unlimited mileage, voucher percutian sehingga RM5,000 servis pertama percuma, tinted percuma, karpet eksklusif, minyak penuh, polish, touch-up dan banyak lagi. Semuanya untuk memastikan pengalaman anda memandu kereta baru. Wow, habis! Nasrul Premium Pasir Tumbuh Kelantan 0122140232. Nak kereta recon apa ke jauh? Nasrul Premium kan ada. Saya lebih suka dengar radio. Dengar radio time naik kereta dengan waktu pasal lapang kat rumah lah. Terima kasih. Dengar Kelantan FM. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Kereta baru. Jom ke Pro 2 Nasrum 3S Center di Kubang Krian. Pelbagai promosi ditawarkan untuk kereta Pro 2. Pro 2 Nasrum sudah beroperasi lebih dari 30 tahun dan mempunyai penasihat jualan yang sangat berpengalaman. Servis dan aksesori juga kami sediakan. Pro 2 Nasrum 09765-0200 atau 09765-2263 atau boleh terus ke bilik pameran kereta kami di Kubang Krian. Pro 2 Nasrum 3S, your one-stop center.
Mek weh, nampak duk dengar jauh tu. Apa ada masalah? Aku duk mikir ni. Aku duk pakai pitih ni. Muntah nak puasa lagi, nak raya lagi. Aloh, mikir gapo gak? Pajak gadai arahan kado. Mudah, mesra, cepat. 5 minit je boleh pergi nak selalu. buat lagu mana? Mu bawa IC dengan barang mah jah. Ada batu mata, patah boleh berlaku. Aloh ni boleh bayar online jah guna arahan pay. Sendia berdoa. Telefon call center dia. So 300-22-4343. Molek tu mek ya. So 300-22-4343. Marilah kita pergi selalu ke arahan. Kalau nak pitih cepat, pergi arahan deh. Arahan mengucapkan selamat berbuka puasa. Ramai royak sekong rasi dengan susu high flat ni. Alhamdulillah skala kes maya takhusi. Lo ni boleh duduk bangun mudah dah. Susu tepung high flat ni dia kaya dengan kalsium, kolagen tight to fiber, protein, vitamin. Molek benar lah kalau pakat minum. Biar tubuh tu rasa cegah dengan bertenaga. Boleh poso ni ke? Molek benar minum high flat. Harga pun RM55 je sekotak. Nak tahu banyak lagi pasal high flat? Boleh telefon di 01-504-547. Patut pakat boleh lagi beli dekat farmasi ayah ada tu. Syukur boleh balik kampung. Kuih pun siap dah. Baju raya tema merung tahun ni. Kena molek dengan kasut Beach BNC. Jolo, kasut you ada macam-macam corak. Warna dengan saiz. Sandal hitam G-Max pun style. Orang lelaki dengan kasut kulit jiwing, segok habis. Syukur ada kasut you. Tak padu, harga berbaloi. Dah tunggu gapo lagi? Syukur ada kasut you. Bertemu kembali. Dalam suasana bulan Ramadan ini ada beberapa perkara yang elok kalau kita dapat perbaiki sama-sama. Antaranya ialah kita perlu berusaha untuk memelihara solat-solat yang wajib. Maksudnya solat yang wajib ini solat 5 waktu. Mungkin akan ada yang agak pelik kerana ada yang mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang orang agak rajin untuk mendirikan solat. Tapi ada perbezaan sekadar mendirikan solat dengan memelihara solat. Kalau kita lihat kadang-kadang bulan Ramadan orang tak jaga sangat solat fardu ini. Sekadar melaksanakannya untuk menggugurkan kewajiban. Khususnya kalau kita lihat dalam solat maghrib. Dek kerana kita nak berbuka puasa sama ada di luar, di restoran, di hotel ataupun di rumah kenalan. Maka kadang-kadang kita buat solat maghrib itu sudah hampir sangat dengan waktu nak insya' misalnya. Sedangkan Nabi menyebut inna ummati la yazalu bi khairin ma lam yuakhirul maghriba ila ishtibakin nujumi mudahatan lil yahudi. Sentiasalah umatku ini akan berada di dalam kebaikan selama mana mereka tidak mentakhirkan atau melambatkan sembahyang maghrib itu sehinggalah sudah bercampurnya bintang-bintang. Sebab ianya seolah-olah kata Nabi menyerupai Yahudi. Ayo kita jaga sungguh-sungguh ibadah kita khususnya solat ini. Kalau ini berjaya kita amalkan, insya-Allah akan mengundang keberkatan dalam hidup kita. Alamak, tanya kau sehari kau kelabu, sehari kau kelabu. Nak maju kau? Putak laca. Pelik gapo kak? Gila buat spek motor. Dia buat kat Rosmadi optometris. Saya habis buat kat Rosmadi lah kau. Rego lah ke mana, Bre? Rego berpatut. Pilihan banyak cawangnya dia tu pula ada mana-mana. Kalau gitu marilah kita pergi sekali kat Rosmadi optometris tu. Nak pakai ngaji bulan puasa ni. Tak ada beradal lah tu. Rosmadi optometris mengucapkan selamat berpuasa. Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Said Sirajuddin UNISIRAJ mengucapkan selamat berbuka puasa. UNISIRAJ, sebuah universiti Islam antarabangsa milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, mempelawa pelajar lepasan SPM, STPM, STAM dan setaraf untuk memohon kemasukan pengajian di peringkat asasi, diploma, ijazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Tawaran beasiswa disediakan. Layari kuips.edu.my untuk maklumat lanjut. Di sini pencinta sunnah dilahirkan. Kau tahu tak? Aku baru je beli emas kat MZ Gold. Harga murah, banyak free gift. Bukan itu je, aku juga buat ukiran emas. Memang eksklusif dan kualiti tinggi sebab dia ada pertukangan sendiri. Serius? Aku pun nak beli juga. Tapi sibuk sangat sekarang. Tak sempat nak keluar. Tak payah keluar pun. Boleh beli terus online je dekat apps atau live MZ Gold. Mudah sangat. Ingat emas, ingat MZ Gold. Emas premium dengan MZ Gold.
Mok ke, memang berharap sangatlah biar Yusuf ni boleh berjaya dunia akhirat. So pilihlah tempat ngaji yang molek-molek deh. Biar tubik tu mudah boleh kerja. Yusuf rasa lah Mok nak sambung ngaji di Kolej Universiti Qiyas Nilampuri. Mudah Yusuf ni agama. Situ ada asasi, diploma, ijazah, sarjana, pengajian Islam, tahfiz Quran, dia proses. Program boleh ngaji di Mesir dan Tunisia pun ada di Qiyas tu. Laman web dia www.ikias.edu.my. Tak payah boleh telefon 01 987 7774. Salam Ramadan daripada Kolej Universiti Qiyas kepada muslimin dan muslimat. Klinik New Medicare menyediakan perkhidmatan rawatan istimewa untuk mereka yang mengalami masalah kencing berbuih, mengalami keletihan berpanjangan dan masalah kesihatan yang lain. Untuk maklumat lanjut, hubungi 011 10 600 999. New Medicare mengucapkan selamat berpuasa kepada muslimin dan muslimat. Sihat bertenaga bersama New Medicare. Kelantan FM, di mana jua? Umrah, ibadat penyucian diri, mendekatkan diri kepadanya. Sinar Suci Travel. Umrah mengajar arti kesyukuran dan kesabaran. Sinar Suci Travel. Di setiap langkah ada keberkatan, di setiap doa ada harapan. Sinar Suci Travel. Bersama Sinar Suci Travel, rasai kenikmatan dan ketenangan ibadah umrah yang menjadi penghijrahan abadi. Sinar Suci Travel. Izinkan kami mencipta pengalaman indah anda. Membawa perjalanan hati menuju Baitillah. Hubungi 013 5555 833. Minyak Mestika dan Majun Mestika keluaran Cik Mah Ensan sendirian berhad. Jenama turun-temurun sejak 1967. Sangat popular, moto bermutu, bersih dan suci. Sentiasa dipegang untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan dikilangkan oleh kilang yang bertaraf GNP. Dapatkan Minyak Mestika dan Majun Mestika hari ini. Hubungi 0971913332. 0971913332. Lawati Facebook Minyak Mestika HQ. Salam Ramadan dari Minyak Mestika. Mi kuning, kuih tiaw, laksa berah, behung, cili bu. Ada lagi kok saya tak belinya. Garis kasar, garis halus, bola ikan tak beli kok. Orang pesedoh ke saninya. Aloh, beli semula-semula lah pula. Dok pun beli je nama lain. Oh, tak tukar lah hamba. Produk Muslim Food ni tetap pilihan hamba. Hak mujurnya semua pasar raya di Kelantan ni ada produk Muslim Food. Dah lah sedap, halal dan bersih. Papa, pergi belilah sebentar. Muslim Food Industries, produk Bumi Putra Muslim nombor 1 di Malaysia. Dapatkan di pasaran hari ini juga. Abang, kalau dengar lagu gini kita ingat kau Queen Abaya. Anda berkiah tu nak Abaya untuk raya lah tu. Abaya kedai dia sedap pakai, sejuk molek. Corok pulak baru saja. Abaya dia pulak terus dari Dubai. Sebab itulah lari molek Abaya situ. Queen Abaya ada 3 cawangan di mana jetih section 16 Shah Alam dan hot depan Masjid Muhammad di Kota Baru. Bulan puasa ni ke, kedai dia buka dari 9.30 pagi sampai 12 malam. Kita pergi deh. Layari FB Queen of Abaya 019 986 0290. Orang selalu tanya saya, perempuan cantik tu macam mana ya? Kulit halus ke? Putih ke? Pinggang ramping ke? Semua tu memang betul. Tapi bagi saya lah, ni dari wanita ke wanita ya. Perempuan yang cantik adalah perempuan yang ada keyakinan tinggi. Yakin dengan rupa dia, yakin dengan diri dia. Macam mana nak yakin? Pakai dinas lah.
Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.25 malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib dan waktu berbuka puasa bagi zon 1 negeri Kelantan. Alah, nak buka puasa pun jangan gitu mok mana. Mestilah pakai dinas gak. Jangan sok lah. Nak bagi habis last lego nak buka lah. Sebab tu orang kata hebat dinas. Azam berbuka puasa ini ditajuk oleh Dinas Skincare. Hebat Dinas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Azam berbuka puasa itu tadi ditajuk oleh Dinas Skincare. Hebat Dinas.
Weh, lah lepas buka puasa pokok jangok mak dia. Abel weh, jangan duk bimbel lah. Dengan Dinas, ambo ni jangok dari buka puasa, gi kau terawih, sapa kau sahur nu. Hebat Dinas. Orang selalu tanya saya, perempuan cantik tu macam mana ya? Kulit halus ke? Putih ke? Pinggang ramping ke? Semua tu memang betul. Tapi bagi saya lah, ni dari wanita ke wanita ya. Perempuan yang cantik adalah perempuan yang ada keyakinan tinggi. Yakin dengan rupa dia, yakin dengan diri dia. Macam mana nak yakin? Pakai Dinas lah.